Ya sayang, semua dah settle dah tadi. Aha. Sekarang tinggal kita berdua je. Abang dengan Hani. Kita bina hidup baru Ha! Ha! Setelah mendengar lafaz cerai daripada pihak suami, mahkamah dengan ini mengesah dan mensabitkan telah gugur satu talak antara Wan Azmin bin Wan Faradi dan plaintif iaitu Raudah binti Jumrah perintahkan beredar selama 3 kali suci mulai hari ini. Weh, perempuan! Mana nak lari? Hei! Jangan! Duit aku mana? Baliklah, janganlah ganggu kita orang tolong lah. Kau ada hutang, bayarlah! Aku memang tak ada duit lah. Kau pinjam pandai duit tak nak bagi. Aku nak bayar macam mana? Baliklah! Hoi! Ni baru sikit, Nanti selagi kau tak bayar, selagi tu hidup kau susah. Hajar. Jom masuk. Siap! Kau nak sangat kan? Aku tunggu lepas ni aku akan datang balik. Masuk. Assalamualaikum, Raudah. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Awak dah baca surat khabar hari ni? Belum lagi Tuan Haji. Sibuk sikit tadi baca proof novel ni. Jadi saya editkan sikit. Tak sempat nak baca. Kenapa Tuan Haji? Cuma kamu baca artikel ni. Syarikat Indah Cipta tidak mengaku bersalah menciplak novel-novel terbitan syarikat kita. Alasannya hanya kebetulan. Saya tak boleh terima perkara-perkara yang macam ni. Saya dah call penulis asal. Dia pun kata tak hantar manuskrip dia dekat mana-mana syarikat kecuali syarikat kita. Jadi besok pun saya akan jumpa peguam yang akan uruskan kes Aman ni lah. Nanti dia uruskan semua. Baiklah. Saya nak awak buat tindakan susulan atas kes Aman ni. Saya minta diri dulu. Terima kasih Tuan Haji. Sama. Jasad manusia ni terdiri daripada sel-sel, muscle, anatomi, nerve dan darah. Apabila terjadinya kecederaan seperti ini daripada kemalangan tu, dua besar kemungkinan akan berlaku. Yang pertama, kecacatan yang kekal. Kedua, mengambil masa yang agak lama untuk pulih. Tak apa dah, doktor. Apa lagi yang saya boleh buat selain daripada terima keadaan saya macam ni? Bila saya boleh keluar? Esok awak dah boleh keluar dah. Saya minta dia biru. Diam boleh tak? Tak habis-habis main-main.
campak satu-satu mainan keluar Akang. Main tak macam orang lah. Apa? Aku dah penat. Kat sini tak kepala semua ni. Apa? Sakit apa? Tinggal kau. Woi, aku dah penat. Apa kau buat ni, Lia? Kenapa kau buka budak-budak ni? Apa masalah kau? Ha? Apa masalah kau? Apa masalah kau sama budak-budak ni? Kamal! Aku dah sepak! Jangan lepaskan budak-budak ni! Cik, Encik, masa saya tak sedar itu, ada tak sesiapa datang lawat saya? ada panggilan telefon dari seorang perempuan yang saya jawabkan yang Encik accident. Nama dia Hani ke? Saya tak pasti, cuma dia free hair. Dia nampak lebih tua daripada saya. Dan doktor bagi tahu keadaan Encik, dia terus balik. Terima kasih. Ni Encik ubat ya, saya letak kat sini. Sorry. Sini. Ini dah banyak waktu ni tu. Ada dulu rumah dan kereta lagi. Tambah ni. Tak rasa. Sayang, please sayang. Nama I dah blacklist. I dah tak boleh buat loan lagi dah. I janji, once bisnes I dapat untung, I akan bayar balik. Okay? Hai sayang. Apa ni? Monyok je. Senyum. Dia dah nak tidur tadi. Tu terpaksa kejut dengan dia. Mamai. Oh, okey. Minta maaf lah Kak lambat. Tadi banyak sangat kerja kat pejabat.
Tak apa. Tapi Kak, bukan saya je lah. Tempat lain pun kalau ambil anak lewat ada bayar ekstra lah. Oh, tak apa. Akak tak kisah. Janji anak akak ni okey kat sini selamat, dijaga dengan baik. Itu pun dah cukup bagi akak. Yalah, sorry lah ya Kak. Terima kasih banyak. Malam. Sorry ya Kak ya. Tak apa. Bye-bye. Bye. Ngantuk dah dia.